Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu kembali dalam perkongsian 10 minit. Hari ini saya bersiaran langsung dari Singapura. Kami ada buat benchmarking di dua universiti, top universiti di dunia di Singapura. Perkongsian hari ini, saya ingin berkongsi tentang BESS, Battery Energy Storage System. Uh, yang ini mungkin agak teknikal lah, tapi bagi sesiapa yang bermain dalam industri solar PV, rasanya ianya telah menjadi satu perbualan yang sangat hangat. Apakah itu BESS sebenarnya? Dan sekarang ianya menjadi satu keperluan bagi mana-mana sistem yang perlu memasang solar dalam skala yang agak besar. Keperluan untuk BSS ni telah menjadi satu kepentingan yang agak tinggi. Dan memanglah secara tak langsung sebenarnya BSS ni akan menyebabkan overall kos keseluruhan sistem solar menjadi mahal. Maka sebelum kita pergi kepada situ, apa tu BSS dan sebagainya, sebab kita ada 10 minit saja, saya ingin cerita dulu apakah perbezaan BSS dengan bateri yang biasa kita nampak dalam sistem solar, terutamanya pada keadaan off-grid ataupun yang berada di dalam kawasan pedalaman tanpa talian TMB. Adakah mereka sama? Secara ringkas, jawapannya mereka hampir sama. Okey, sebab dalam sistem off-grid ataupun sistem kawasan di pedalaman, mereka ada bateri dan mereka ada inverter. Tapi inverter dekat situ dia cuma berfungsi untuk kontrol bateri kita. Okey, maksudnya contoh sekiranya solar berlebihan mereka akan simpankan dalam bateri, sekiranya solar kekurangan dia akan dischargekan daripada bateri pergi kepada pengguna. Dan sebenarnya dekat inverter, off-grid inverter ataupun hybrid inverter tu pun kita boleh set priority dia. Contohnya kita nak dia mesti guna bateri dulu, lepas tu baru dia guna daripada solar. Ataupun kita boleh cakap kita guna daripada solar dulu baru daripada bateri. Ataupun kalau ada genset, kita boleh set priority dia. So dengan kata lain, pada off-grid inverter ataupun hybrid inverter tu sendiri dia dah ada yang kita panggil sebagai EMS, Energy Management System. Satu sistem yang mana dia menjalankan tugas untuk kefungsian. Kalau ada multiple source, mana yang dia perlu pilih dulu untuk dihantar kepada beban. Cuma limitation dia pada sistem tersebut dia sangat limited. Dia punya fungsi itu sangat terhad dan penggunaan dia biasanya tidaklah besar. So, berbalik pula kepada BESS, Battery Energy Storage System, dia adalah complete solution. Dia adalah satu penyelesaian yang saya boleh kata holistik lah. Dia serba lengkap. Okey, sebab kenapa? Kalau kita tengok, ini contoh gambar BESS. Apa yang mereka ada, selain daripada bateri, mereka ada EMS ataupun kadang-kadang mereka panggil sebagai PMS. EMS ataupun Energy Management System merupakan satu algoritma, satu kita panggil kefungsian umpama macam otak lah. Kita boleh kata dia macam otak yang mana dia akan kontrol. Contoh, kita nak dia discharge waktu peak hour sahaja. Maksudnya waktu tarif mahal, dia discharge. Waktu tarif murah, dia charging. Ataupun kita bagi tahu, waktu certain limit ni, dia akan discharge. Kalau tak cecah limit tu, dia tak buat apa-apa. So, kita boleh set semua algoritma ni di dalam EMS. Itu antara kelebihan utama dalam EMS yang mana dia boleh berfungsi mengikut keperluan yang user nak. Kita boleh codekan dia, kita boleh setkan dia macam mana kaedah kefungsian yang kita nak. So, itu kelebihan pertama. So, kelebihan kedua sebab dalam kes ni mereka ada bateri dan bateri ni dah full complete dengan cooling system. Bukan sahaja cooling system, maksudnya sistem penyejuk supaya bateri itu tak panas dan menyebabkan dia meletup. Dia turut kita panggil apa? Dipantau melalui BMS, Battery Management System. Dalam BMS ni maksudnya apa tahu? Bayangkan dalam satu BESS mereka mungkin ada total jumlah bateri lebih kurang 1,000 lebih. So, setiap satu bateri itu dipantau voltanya, dipantau suhunya, dipantau SOC-nya, state of charging, dipantau SOH-nya, state of health dan sebagainya. So, dia adalah satu complete solution bukan sahaja dari segi cooling, malah dari segi keselamatan, dari segi kefungsiannya dia dalam satu unit. Maka BSS ni menjadi salah satu teknologi
Yang nak kata baru tak adalah terlampau baru, tapi untuk di Malaysia dia baru je masuk disebabkan penggunaan solar kita semakin banyak. Okey, so menjurus kepada soalan tadi, kenapa bila solar banyak tiba-tiba BES ni perlu? Okey. Ini contoh unit BES. Sebelum saya menjawab soalan tadi, ini contoh unit BES dalam satu kontainer. Dia boleh jadi kontainer yang besar 20 kaki ataupun dia boleh jadi dalam kabinet saiz macam almari dua pintu kita. So sangat kecil sebenarnya. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah contoh bateri. Bateri yang kita panggil sebagai bateri pack, dan dalam satu pack ni dia terdiri daripada banyak bateri sel. Yang bateri yang biasa kita nampak dalam bentuk petak 3.2 volt tu, dalam satu pack ni boleh jadi ada 16, boleh jadi 32 bergantung kepada sizing base yang kita nakkan. Okay, so dalam satu base ni ada kemungkinan kadang-kadang dia punya PCS, okay, dia punya power converter system, atau boleh jadi kadang-kadang dia dalam satu kabinet, kadang-kadang dia split kabinet bergantung kepada berapa besar BESS kita. Yang itu saya akan cuba kongsikan kemudian. Tapi menjurus kepada soalan tadi, kenapa tiba-tiba BES ni penting? Kenapa dia perlu? Okey. Saya rasa semua maklum di Malaysia kita boleh nampak projek-projek solar semakin berkembang ke tepi-tepi highway, kilang-kilang, mereka mula memasang solar pada skala yang besar, termasuklah di rumah-rumah. Salah satu yang benda kita kena faham dalam Energy Transition Roadmap, NETR, National Energy Transition Roadmap, sebenarnya kerajaan bercadang untuk menggandakan solar PV ni sehingga 58%. Okey, itu yang dijangkakan penggunaan kita pada masa akan datang sebenarnya terdiri hampir 70% terdiri daripada renewable energy. 70% tu 58% datang daripada solar PV, 11% datang daripada hydro. So kita akan nampak bahawa solar PV ni akan berkembang dalam skala yang sangat besar sehingga tahun 2050. Apa kelebihan solar PV? Sangat jelas, dia hanya bergantung kepada cahaya matahari, dia tidak melibatkan pembebasan karbon dioksida, dia sangat murah dari segi OPEX-nya, yang mana operation cost, fuel dia tiada dan sebagainya, maintenance cost pun sangat rendah berbanding dengan traditional generator. Dia hanya perlu dicuci sekali-sekala dan kita boleh kata dia sangat 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 mudah berbanding dengan traditional generator yang kita ada. Tapi salah satu kelemahan utama mereka adalah, ini contoh dia. Kita nampak solar PV, keluaran dia tak sama, dia tak konstan. Contohnya, kalau kita ada solar PV, contoh dekat Singapura ni, saya tengok kebanyakan bumbung mereka ada solar. Bayangkan, kalau kita ada 10 kilowatt solar, dia takkan bagi nilai 10 kilowatt. Ataupun contoh macam ni, 300 kilowatt, dia tak akan bagi konstan 300 kilowatt sepanjang hari. Malah yang lebih teruk dia fluctuate, dia berubah-ubah bergantung kepada sama ada mendung ataupun hujan ataupun tiba-tiba ada kapal terbang lalu ataupun ada apa-apa gangguan pada cahaya matahari, halangan pada cahaya matahari, dia boleh menyebabkan fluctuation ni berlaku. Dan untuk kes Malaysia pula, okey, untuk kes Malaysia, antara benda yang kritikal adalah kita memang ada matahari daripada 7 pagi sampai 7 malam, tapi kita mempunyai awan yang sangat banyak. So kita akan nampak kesan-kesan fluctuation ni. So disebabkan itu, kita boleh faham bahawa solar PV kita tak boleh kontrol keluaran dia. Kita tak boleh dispatch. Kita tak boleh bagi tahu dia berapa jumlah yang kita nak. Dan secara tak langsung, dia dah jadi sebagai satu unit tenaga yang kita tak boleh kawal. Bila kita dah tak boleh kawal, bayangkan kalaulah 58% tenaga yang disalurkan di talian tenaga kita adalah sistem tenaga yang tidak boleh dikawal. Tiba-tiba hujan habis, satu Malaysia shutdown. Okey, ataupun tiba-tiba mendung, habis satu Malaysia tak cukup tenaga. Sebab kita nak mengharapkan 29% daripada gas untuk support 100% adalah satu perkara yang agak mustahil. Disebabkan contribution daripada solar PV sangat besar. Oleh yang demikian, maka BESS diperlukan sebagai satu backbone, kita kata tulang belakang ataupun kita kata supporting device untuk memastikan
kita boleh kontrol, kita boleh kawal keluaran solar PV tersebut. Maka antara contoh-contohnya kita boleh buat PV smoothing, kita boleh buat energy management, kita boleh buat frequency regulation, kita boleh control voltage dan kita boleh buat macam-macam. So, kesimpulan dia, saya tinggal seminit saja. Okey, kesimpulan dia insya-Allah dalam video akan datang saya akan cuba kongsikan setiap satu fungsi ni macam mana best tu berfungsi. Tapi apa yang saya nak simpulkan melalui video ni, ada perbezaan utama antara BESS dengan bateri. Walaupun off-grid inverter, mereka mempunyai fungsi EMS yang simple, tapi ianya terlalu simple jika dibandingkan dengan apa yang ada capability pada sistem BESS. Dan kita dah faham bahawa keperluan BESS ni kerana jika betul negara kita akan bergerak kepada tenaga boleh baharu yang banyak, maka kita perlukan salah satu teknologi yang menjadi tulang belakang yang menyokong kepada penggunaan solar PV tersebut dan BESS adalah solusinya. So saya rasa itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkongsian akan datang.